Jom kita tengok makanan jemaah haji Mim Travel di Hotel Jumairah. Banyak sini makanan. Kalau datang kat sini, dia ada section buah-buahan, ada buah rambutan. Sini pun ada chef orang Malaysia juga. Pizza. Hello chef. Good. Alhamdulillah. Tengok, kita ada chef masak pizza yang straight to the oven. Lepas tu kita ada ni juga makanan-makanan cita rasa Arab sini. Ada ni apa nama dia? Kubah. Ini falafel. Masya-Allah. Banyak section lagi. Kalau nak tengok Indonesian style, sini ada Indonesian style punya food. Jom cepat. Okey, tengok ada ikan goreng. Kita ada breast beef, gulai kikil. Ini Indonesian style food. Dia ada ni, ada keropok ni. Keropok belinjau. Saya orang kampung dekat Jawa memang tahu. Ni ada keropok belinjau. Kita ada makanan Arab kat sini. Lepas tu ada beef. Masya-Allah. Ni semua kat section. Ni section belah sini akan section western lah. Kat sana kita nampak ada ayam golek lagi. Okey. Sini macam biasalah, roti-roti ada, coklat dessert, still ada buah-buahan, halwa, manis-manisan. Hello chef. Waalaikumsalam chef. Kita ada tengok ni, kunafa cream dengan ni. Tengok ni sini. Ni ada pistachio powder sekali. Masya-Allah. Okey. Right, lepas tu sini. Ni siapa yang nak sihat, dia ada bagi section cheese. The selection of cheese yang mana ada yang ni macam-macam jenis cheese ada kat sini. Hotel Jumairah ni memang menyediakan macam-macam variety makanan yang mana kita makan memang tak larat lah nak makan. Satu hari pilih satu pun belum tentu habis cover lagi semua makanan-makanan itu. Ni kita bahagian yogurt cereal. Jadi alhamdulillah, insya-Allah jemaah haji Mim Travel yang menetap di Hotel Jumairah ni, kita akan sentiasa pantau keselesaan dan juga kita sentiasa berhubung. Tadi pun saya selepas meeting dengan beauty manager orang Saudi kat sini, masya-Allah, very nice. Ni pun ada section ice cream, ada gula-gula. Ni kena jagalah kalau siapa kena kencing manis. Jadi insya-Allah semoga para jemaah haji Mim Travel yang duduk di Hotel Jumairah ni, dia akan lebih selesa dan lebih dapat memfokuskan dia punya ibadah, insya-Allah.